Ya kerja lain-lain, tagingnya lain-lain, takluk lain-lain. I'tiqad, hak tu orang panggil pegangnya hati. Dah. Manakala kata perkataan, hak tu khusus daripada kata perbuatan, kerana perkataan masalah perbuatan juga, perbuatan lidah. Pekerjaan sakut dengan lidah panggil perkataan. Apabila itlaq perbuatan tu umum. Kaki tangan panggil perbuatan fi'il. Perbuatan kaki berjalan, perbuatan tangan menjemput capai, tak gitu kan? Perbuatan mata tengok, perbuatan telinga dengar, perbuatan lidah kata, tu saya panggil perkataan. Maka perkataan tu perbuatan jugalah, tapi khas perbuatan lidah. Sebab itulah ulama biha innamal a'malu binniyat, masuk amal lidah. Sebab amal juga kerja lidah. Lepas tu tempat naknya tu mana? Dia bahasa apa tak habis tempat nak tu. Tak habis dengan dia. Apa tu? Kita kata la ilaha illallah apa? Sebab nak tu mana? Nafi sebab je lah dah. Dia kata, dia nak kata tak boleh pasal belah tu. Dia panggil tertib zikri. Nak sebut lagu mana? 4-3 perkataan nak sebut sekaligus. Boleh. La, satu kalimah, satu kam. La, tiada. Ilaha, satu kam pula tu, satu kalimah pula. Apa ada kita sebut, ia kena susun, dipanggil tarkib. Kalau tak tarkib tak jadi kalam. La ilaha, tu dia panggil tak ada Tuhan. Hukum Tuhan jadi semua dengan sebenar tu hukumnya tak ada. Apa tak ada, kita tak ada semua habis pakai Allah Taala tak. Maknanya illallah tu dalil. Dalil kata kita pegang ni. Dia kata Tuhan jadi semua dengan sebenar. Selain pada Allah tak ada. Hanya Allah je yang ada. Agak kena walak. Sarang pun suruh katalah tu. Tak yang nak semua. Tak ada. Ya hati lebih balarah pada kita kata Tuhan satu. Tak nak kita Tuhan satu tapi nafi dulu. Nafi dulu. Nak ayat tu habis, tak ada habis. Timanya Allah je. Tapi tu orang ahli fano je habis sungguh lah. Fano je habis. Pandai hakikat Allah Taala. Bagi orang tu kan, hak lain maka tak ada. Yakni ada hakikat. Ada hakikat, tak ada hakikat Allah je. Sebab tu kita tak ada gapo, tak ada habis pada hakikat. Hati dia naik dia panggil makam ihsan dah tu. Hak kita dah tahu i'tiqad. Apa? Kita nak pegang kata tidak ada Tuhan yang mustahak di semua, tak ada malaikat Allah je. Maknanya kita pegang Allah satu ialah yang mustahak di semuanya. Sabit tu orang mukmin sekalipun dia tak sembah Allah, pegangnya dia tak ada yang mustahak di sembah malaikat Allah. Pegang dia situ. Walaupun dia tak sembah, waktu di segi deraka kerja dia tu. Kerja dia tu ya. Tapi di segi pegang dia tu betul. Sabit tu dia kalau dia tak semayat, dia tak sembah orang lain pun, dia tak sembah. Sebab dia tahu sembah orang lain jatuh agama. Dia tak sembah. Sutrik kalau sembah juga dia paksa demo ya, kata paksa tak sembah. Sebab tak ada yang mustahak disembah malaikat Allah. Ada sembah apa? Yang tak paksa dia tak sembah. Pada mu kata, dah mu pergi kata, tak ada yang disembah malaikat Allah. Lagu tu aku pergi. Kena tak? Kena. Apa mu tak sembah Allah atau malah aku suku tu. Ya dah. Ada orang tu, setan dia kuat dah kita sekat dia. Dengan nafsu dia tu, kau peragi dengan nafsu ku tu. Jaga pandai kata lagi dia. Apa dia pergi kena tak dia pergi? Tanya tak apa kena. Apa tak ada apa, tak ada mukmin lah dia tu.
Tak Tuhan yang mustahil sembah malaikat Allah je. Habis orang kata dah pasal hajat sembah lain pasal mun tak ada sembah gapo-gapo je pun. Tak ada sembah gapo-gapo dari segi perbuatan, segi etika tu tak ada ya hak disembah malaikat Allah je. Baik kalau tu nak sembah Allah, ada pun tak hak lain. Oh, sedap ke dia oi. Ni nak ayat tu orang mukmin ni tengok tak nampak dah lepas enjin dia ni enjin je. Enjin je main lah, badai gorak-gorak pejangnya tu. Gorak-gorak pejangnya tu. Hak tu badai hak tu. Sabit tu dalam hadis dok royak tu. Bila hadis dok royak kalau kata orang ni orang mukmin pegangnya kena sungguh sepuas ni. Tapi gi salah je buku malas semaya, bukunya tak amal solat lah kita panggil. Ya amilu ni tambah di atas amanu tu lah. Tak ada amilu dah dia ada segitu. Maka tak kalau timbal hari akhirat esok nyegi berat balik kejahatan. Bila berat balik kejahatan tubik dua lagi. Nak hukum tubik dua. Tilik pada rahmat Tuhan dia nak apa salahnya. Sebab dia kata wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dosa lain pada kufur bagi dia nak apa dia hendak ke apa. Tu tilik pada murah dia, tilik pada adilnya letak suatu kena pada tepat. Kalau itu orang ni salah. Piknya banyak ni berapa buku 1 2 3 4. Tuhan nak ambil adil dia nyesor dulu. Tu adil tu Ada tak kata ya? Kata kekal dengan aku tak. Kalau kita temu ayat kau di mana halif pada sini kita temu ayat lain kecak berat-berat bunyi hadis bunyi berat-berat tak boleh masuk syurga ke apa itu ni. Kena faham molek ke dah. Dia terlupa pegang kalau tidak gital orang lain. Ya orang apa? Orang mukmin lah mana masuk syurga sebab datang pada ayat datang pada hadis ayat tu siapa-siapa mati wa huwa yashhadu an la ilaha illallah dakhala jannah. Dia masuk syurga. Apa nak ayat kata tak boleh masuk syurga? Tak ada pelawai apa je orang pandang. Kalau bahasa terlalu tu kita tak mana nak hipung lah. Ya boleh tak boleh masuk syurga je tak boleh masuk sama-sama. Dah. Kalau itu ihtimal tak boleh masuk selalu kena kira buku. Gitu lah. Berapa banyak biak berderek belawak kereta berderek siapa lepas datang kita sebuah pak di tepi. Jadi lambat lah sikit boleh pergi juga. Lambat sikit apa maksud tu? Ada kira sikit tu. Lesen kau mana kau buku gapo asyik putuh kau lagu mana tu. Panyebik besar-besar banyak kara kena duk buka sikit tu. Lambat ke lain pergi berat ke lain. Kadang-kadang kita mau makan nasi sudah bawa siapa kau ni. Kan orang apa tu tak ada apa. Maksud tu tak ada apa maaf. Buku gapo lesen putuh. Lepas tu mujur yang maaf. Maaf saja apa maaf perak pun ada 200 lagi. Nak berat mujur dah lah jadi boleh pergi lah nak boleh pergi. Tapi buku kira dulu. Bukan biasa masuk tak tu beda ni biasa orang email kan ni. Nama dah tu? Lah tu. Lepas tu kalau bunyi ayat tu bunyi tak boleh masuk, bunyi kasar tu nak suruh beringat. Orang panggil tarhib. Tarlil, nak ayat atau berat. Mari berat ni siapa berani? Jangan berani main berat. Tak boleh masuk syurga. Ada tengah bukan buku tak boleh masuk, baung pun tak boleh. Berat lagi pada tak boleh masuk, tak boleh baung dia tu. Tak boleh masuk ni boleh dia duduk keliling-keliling nak masuk tak boleh. Hak tak boleh baung ni jauh nah. Pasal surga ni bulan-bulan berjalan ni baung dah. Ni tak baung ni sengai apa batu tak tahu. Walalah mana pun dia mati atas apa? Mati tak imeh, boleh masuk. Tu pegangnya akidah kita duk gitu. Tak akidah ahli sunnah semua tu. Kalau ayat tak boleh masuk kekal dengan aku tu bukan ahli sunnah lah. Ya orang apa? Orang mukmin tapi dosa banyak tu orang lain lah tu. Mu'tazilah lah, Khawarij lah tak kono dah. Bagi kita mengaku ahli sunnah dah bukan aku ni. Orang mati atas iman wajib syurga. Ada pun mengaku harus pada akal, harus pada syarak. Sebabnya Allah Taala kata wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Tu dia dah. Tu dia. Habis itu. Kalau gitu bila kita berbab dengan akidah ni besar sangat ni, pegangan besar sangat ni. Sabit tu dia ayat la ilaha illallah ni dak satu bataqah. Dosa tu tak tahulah besar, tapi bila kita kertas cik ini ya.
dia letak atas neraca. Siapa suka nak pergi berat kertas kecil pada macam gunung-gunung. Pada adat ke jadi berat hak gunung lah. Sebab apa kertas kecil bataqah. Satu bataqah kecil je. Bataqah ni lah hak sia je kerak ambil. Hak Arab bataqah hak sia kerak ambil bat. Nah, dia kerak kelimah Arab tu kerak ambil sekerak kata bat. Tambah bat baca cung kau bat gapo kau bat sukra kata jelah. Bat Arab kata bataqah. Lepas tu hak balik orang putih apa mekat. Dah gitu kan. Yang balik tu sikit je kerak mekat. Balik sana kata kat. Kat dah dah. Bataqah Arab. Kerak tengah. Dia kata bat. Mana kata kat. Kita sini gambar. Nah, tu dia bataqah. Bataqah ada tu lagi apa? Ada la ilaha illallah. Tu yang boleh berat lebih pada gunung ganang lagi. Apa berat semati yang besar muka pergi Allah Tuhan. Tak besar kan? Lah, berat Allah Tuhan. Hak ni menyebabkan wajib ke syurga. Hanya kita nak berat kata tu tak apalah. Kecak apa kalau hadis apa kata ni hadis ni mahmulun ala takhwif. Hadis ni mahmulun ala tawlil dia panggil. Dia ingat tahu tu akidah kita ni tipu mula. Itulah. Gana. Tapi kita tahu jangan bertemu warga akhir. Kita tahu tunggu skop sebagai itu. Masuk dalam seksi warga akhir. Jadi kita tengok sesuatu perkara yang berlaku. Yang seseorang hamba Allah duk kerja. Gitu. Kemudian pekerjaan tu kalau kita kira dengan hukum syariat agama, perkara tu adalah perkara yang bercanggah dengan hukum agama. Mana maksud dia perkara laringnya lah. Lepas tu kita pun yakin dah di hati kata semua perkara itu tak berlaku dengan sendirinya. Berlaku itu dengan Allah yang melakukan. Dah gitu kan? Lepas tu tiba-tiba kita pergi tegur, pergi lagi. Ini syaratnya orang yang kita kuasa tegur lah. Kalau orang kita tak kuasa tu ya lupa sahabat tu. Kita pun tegur lagi. Timbul soalan kata aku hidup tegur lagi ni, adakah masuk dalam kata aku tu hidup pindah baiki? Baiki hak Tuhan gitu. Ya, kalau kita kira sekaligus tak kira kakak jadi banyak kan? Jadi macam-macam marilah. Tak tegur, rasa sebab tak kena. Bagi tegur, rasa sebab hidup mana-mana hak Tuhan. Salah bah tu dah. Yang mari salah bah tu. Ayolah. Pak dia kita kena tilik banyak pihak buka lek tu tengok lek ni tengok lek tu sampai ibarat kita je bukan sudah ngasih tu kadang-kadang dia ayat sini kena pergi hubung dulu kadang-kadang dia ayat telah lalu kena pergi campur dulu ayat dia ayat sini seayat kena tengok ayat ni pula kadang tak sudah ngasak dia panggil ada tafsir pergi mari demikianlah soalan semua saat ni tu comel belaka tu. Nah, kita tengok perkara larangnya. Yang boleh panggil larangnya tu kat mana boleh panggil larangnya? Dia ditegah oleh syarak. Syarak jadi maksud tu siapa dia? Tu maknanya tuai syarak, tuai syariat. Syariat pasal itu undang-undang lah. Syarak undang-undang Allah Taala. Kalau itu dia lah tuai undang-undang, sahibus syara', dia panggil syari' hakiki Allah Taala. Cuma orang-orang nabi ni juga menyapa saja. Dah itu kan? Apabila tuai dia tu tuai undang, lepas tu dalam Quran dia royak belaka. Di segi dia royak belaka. Dia royak kata semua di segi akidah pegangnya tuai berapa? Hanya sah dia lah je. Bila tuai sah ke? Gitu kan? Dia pakai pergi banyak lah. Bila tuai sah, boleh ke nak berlaku dengan tak mari dia? Tak boleh berlaku lah. Kalau boleh berlaku lain pada dia, berarti tuai bukan sah. Tuai sah. Bila tuai sah, perbuatan mari dia sah lah. Sampai bila ngatakan di hakikat nanti pandai nampak lah tu. Tipai wujudul kasrah fil wahdah ada balik dia mari. Wujudul wahdah fil kasrah. Hurai lagi lah.
ikut di medan dia noh. Nah, kemudian hak tu kita tengok dari segi hakikat. Kemudian kita ada syariat. Kita dok panggil halal, haram, larang, tegah, suruh tu mai mana? Mai di dia juga. Mai di tuan tu lah juga dia ajak hak ni dia larang. Habis tu kalau dia tak larang apa tak ada apa. Supaya kita duk ni tak ada jadi ke undang-undang. Bila tak ada jadi ke undang-undang, hak dok boleh makan, tak ada apa, boleh minum, boleh makan, tu asal. Apabila pak undang-undang mari larang, muka tu jangan makan, muka ni jangan jual. Dia kata jual lagi, salah dengan undang-undang. Tapi belum undang datang lagi, tak apa lagi. Ada tak? Ataupun dia larang jual harga ni, jangan jual lebih pada harga ni. Kita jual lebih, salah dah lah. Kalau dulu ikut kita nak buat harga berapa, dia mau berani jadi. Tapi buat undang lagi tak boleh. Ni pun sebab tu kita mengaku dah tuan, so hakikat semua tuan tak berlaku mereka daripada tuan. Lepas tu tuan tu juga royak kata dia ada undang-undang, ada peraturan. Kita hidup ni ada peraturan. Agama menghajar peraturan tu. Selain pada pegangnya peraturan dari segi pegangnya, juga peraturan dari segi tikah laku kita. Jangan ikut C. Ikut C ni muka terhawat C kita. Apa? Syahwah. Kita jadi Melayu kata C. Terhawat di kata syahwah. Bila syahwah ni ada ni ikut syahwah ni panggil ikut C. Jangan C lah nak turut syariat tu. C kita rasa nak dah. Turut ini kita rasa nak dah benda ni. Tanya dulu. Undang-undang lah anak pelaturan boleh ke tak boleh ni. Turut ini tu ini dah. Turut pelaturan boleh ke tak boleh. Tak boleh. Tak ada ke? Kalau turut ini berasa tak ada ini mana ni. Dah syarat kata apa tak boleh kena lah. Sabit tu lah siapa pergi buka puasa kan. Berasa tak ada lapar dah dia kata. Ya syaitan pun pergi kata hentak dah. Orang boleh buka dah ni. Tapi nyedar lagi kuih kaki. Tak apa dah kawan dia boleh buka ni. Kaya-kaya apa dah. Hanya tengok tu pula dah. Tak boleh lah syarat suruh buka. Kita tunggu situ kita buka lebih pula dah. Anak kata nak kita duduk di bawah undang-undang. Kalau itu bila orang kerja bagi salah kawan-kawan kita tegak. Masalah kata kita baiki, kena baiki dah. Sebab tu yang suruh baiki. Fa aslihu baina akhawaikum. Kamu baikilah. Tak suruh baiki. Kena dah kita baiki tu kan. Orang tak semaya, kan orang ada judi, kan orang ada kerja bagi ni tak boleh ni baik. Tu dia panggil baiki dah. Tak ada salah nutup punah dah itu punah ya. Dia kena baiki. Tak baiki di Belanda aja bayar. Ni baiki orang. Dia tak nampak apa mutu ya kepen. Gitu ke? Lekak situ orang apa lekak pergi ke hospital baiki dah tu. Nah itu kan. Jalan rekat hagi cari tahu kok anak-anak cagak kok anak besi ke. Baiki dah tu. Ni tak kena syarat. Baiki cara syarat. Apa ada? Kena dah. Kata kita nak dilawi tu pun kita buat. Supaya saat ni ya, sana syarat suruh dia suruh lah betul. Anittabi' millata Ibrahim. Dia kata hak nama tu hantar mari siap dah kita rejata dengan mucung apa zakat tu. Pas hidup kerak apa ayat pandai-pandai. Kalau orang Islam setiap demo ni kena masuk, kena mengaji tak dia ke satu banyak demo itu ya dia. Demo orang apa? Orang Islam kita dah suruh lah tu. Gak Islam tu gapo? Nama bagi agama. Agama hak apa? Agama tak ada tuan kan? Ada tuan Allah inna dina 'indallahi Islam. Allah tuan Islam ni suruh nah. Anittabi' millata Ibrahim. Muhammad mu ikut millah Ibrahim. Gak Ibrahim lah awal-awal orang fitan. Hebat tak sudah kita sudah boleh bajikan kita. Tu dia. Itulah ada pihak lapar apa tak nanti Tuhan suak. Kata ambo orang lagu tu kena monong tam-tam. Tu kan. Nampak ada yang tak faham. Dia tanya tu bukan apa, dia tanya nak faham. Kita dulu buat tak faham ni, tak apa tu. Kalau tak faham apa tu juga lah itu kan. Kena dah lah ada soal, ada jawab. Semua ni satu jalan ilmu melalui soal. Sebab tu dia kata lan yastah apa dia ni? Lan yanalal ilma mustahyin wa la mutakabbirun. Tak akan dapat capai ilmu oleh orang yang malu, oleh orang yang sombong. Nak tanya bunyi pun tak pandai, cuma tak tanya. Tak boleh apabila.
Tapi sunat dah bisi mu ditanya kan masuk. Mu ditanya tak ada, aku tanya jatuh roh. Ada lagi nak juga lepas aku jatuh roh. Itulah tak capai ilmu orang yang sombong, orang yang malu. Mana kata hak mesti kena tanya. Pasti datang pula pada hadis bahas benasa orang dulu banyak menanya. Bunyi waktu pula dah. Serius dah nak tanya sahabat ada benasa buku menanya. Hipong tengoklah, tanya hak wajib lah mana, tanya hak haram lah mana. Ya ada masalah banyak. Tanyakan apa, tanya nak main orang, tanya nak tak boleh tak online. Tanya kita nak mengaji tak tahu, sungguh nak tahu tu wajib nak tahu. Iya dah. Habis situ. Apa ni surat dak pegang saja baru ni. Ni dia ya. Masalah dia kata tolong gak menerang kepada saya tuai surat ni lah. Orang lain lupa. Ni kata tuai surat ni tanya nak tahu ke dia tapi bila wayak bukan untuk dia saja. Supaya perayaan tadi dia kata Muhammad tapi murak orang lain. Betul tu? Dia tanya katakan masalahnya imam jemaah di masjid kapo saya kapo tuai surat orang mana tak tahu. Dia baca bismillah bagi Fatihahnya tidak didengari oleh makmum akbar pada bismillahirrahmanirrahim. Hanya ia didengarnya bismillah itu. Baik, kemudian timbullah kesusahan di hati saya ya, hati ramai tak tahu lagi. Tiap minggu rasa susah hatilah. Adakah boleh kita nak ikut ataupun tidak? Kau jaga gaduh tu. Kita kira depan dulu. Jadi kita tengok ditulis ni nampak kau tak apa dah. Mana nampak tak apa dah? Dia tulis gini, perhati dengan dia tulis. Masalah imam jemaah di masjid kampung. Apa saya? Baca bismillah. Tak minta apa dah? Dia nak dibaca. Dengar ke orang lain tak ada semestinya. Tak itu kan? Lepas dia pelat tak ada kena masalah ikut tak ikut kita tanya tak imam dia. Tak imam macam ada apa bismillah. Apa? Kau tak ada bismillah, kita tak bismillah. Tapi tak dengar tu telinga mung kata dia. Tu tempat tu tadi dia situ. Apa lah tu? Tak ada apa dah dia tulis molek dah ni baca bismillah bagi Fatihahnya tapi tidak didengari oleh makmum. Dia tak mestilah hak dengar dia sunat dia tu. Tak ada kan? Dia sunat nyaring, buku nyaring tu dengar kat orang luar tu. Dia hak paling kurang tak kira jemaah tak jemaah, dia syarat dia pertama isma' memperdengar diri sendiri. Kalau kita baca perlahan macam semai zuhur, semai asar pun dan disunatkan perlahan tapi perlahan dia bawa pada tak dengar diri sendiri. Tak boleh. Itu syarat dia. Ini dia kata, kalau tengah dia katakan rukun qauli yang tertakluk dengan sama. Jadi kita ada rukun fi'li tertakluk dengan bahasa. Apa maksud? Rokok sujud dan nampak orang yang berkelakuan rokok bukan nampak diri rokok ambil kibari kalau main usul pula. Mana nampak diri orang yang berrokok, nampak orang yang beriktidah, nampak orang yang bersujud. Nah gitu kan? Hati panggil rukun fi'li bertakluk dengan basar. Waktu nampak tengok ada main cokok-cokok dia tu dak main weh. Tapi buku baca dia sabit dengan telinga. Tertakluk dengan pendengar. Dengar situ tu syarat nak sah kena dengar diri sendiri. Dah itu kan? Jadi kita baca, kita dengar. Tak ada apa lah walaupun kita tak dengar. Lepas tu di samping itu pula disunatkan jahar, disunatkan nyaring seperti menyaring isyak jemaah, disunatkan nyaring. Supaya pun nyaring tapi dia pun kurang nyata je ke dia. Tak ada gapo bila dia baca kan. Bila dia baca tak ada apa. Sebab dia tulis dah ni baca bismillah bagi Fatihah tapi tidak didengari oleh makmum akan pada bismillah. Hanya hak dengarnya bunyi bismillah, bunyi gitu bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita klik pada asal. Kalau sekiranya dia tak baca bismillah, sama ada dengar tak ada kira dia pakai tak sah lalu dah pasal dia gugur satu huruf pun tak boleh dah bukan. Ni ni satu huruf bukan dia. Tu dia. Lagi pula kalau ayat Quran dia panggil haram lah. Dia dia. Ni dak dia baca tapi tak dengar di kita. Cuma minta suruh derah sikit itulah. Susah juga kata email susah juga kita ke bawah ni dah. Kamu dia timbul susah hati, di masa hati pusat ni dalam kes ni tentulah kita husnizan kata dia baca tapi kuat nyata mai kita. Untuk nak kes kita. Kalau tidak dia jadi timbul orang yang perpecahan besar lah.
timbul perpecahan besar lah dah. Tu dia. Kerana dia mau farakah kok mau. Apa kita nak bila dia kita? Orang dak tanya, kita kena dia ke mana? Dia kena royak. Kena royak apa? Ha. Saya minta baca bismillah. Sini dia tulis baca ni. Dia tulis kata baca lah, apa dah baca. Dia tak dengar salah kita. Apa dah tu? Tu jalan. Untuk senati dah, untuk senati. Apa kita kena husnuzan. Dia kadang-kadang dia baca dia sebut nimbon ni pi hangat dah. Dia makrak dia ada di mulut dah. Bismillah ada. Ni sebut sangat dia. Bismillah tu. Tu. Belatulah mana kata husnuzan kita tu dia baca sebagaimana kita pun kata dia baca tapi kurang dengar gitu ya. Dah. Itulah.